Aku anak tunggal. Hidup aku hanya ada ibu dan abah. Satu hari, aku demam panas. Makan tak lalu, minum apatah lagi. Macam dah nak mati. Ya Allah, badan adik panas ni. Adik, makan ubat. Ibu suruh adik Bangun dik, makan sikit mi goreng ni meh. Adik, nak makan kentang goreng tak? Abah ada belikan. Adik cepatlah sihat. Dah lebih 2 minggu adik macam ni. Abah risau, ibu pun risau. Ibu, adik nak aiskrim. Yeay, anak ibu dah sihat. Dah boleh makan aiskrim dah. Sekarang, aku kena pandai uruskan semua. Aku tak boleh sakit. Aku kena kuat. Ibu, abah, dalam setiap doa, setiap langkah, kalian sentiasa ada. Setiap langkahku, nama kalian ada dalam doaku.